So kita ambil spirit itulah, kita menawarkan geran penyelidikan pendidikan tinggi ataupun GPPT itulah. Sebenarnya untuk MQA kita ada dua geran. Dua geran sebenarnya yang kita tawarkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua kita punya pendengar dan juga penonton podcast CCJ at MQA. So kembali kita hari ini bersama dengan kita punya tetamu lah yang dibawakan khas dari MQA itu sendiri, Encik Razak, iaitu pengarah bahagian dasar dan perancangan strategik. Betul. Panjang dia punya bahagian ni. Okey, jadi Encik Razak, untuk hari ini kita keluar konteks sikit lah saya rasa daripada kita punya fungsi. Kalau tengok di peringkat IPT, memang ini satu tajuk yang mereka sangat minat lah. Ya, betul. Dan besides akademik, kita tengok kepada high awal pelajar. Dan lagi satu core kepada IPT ialah pendidikan dan inovasi. Betul. Jadi tajuk sangat catchy. Mungkin saya bagi Cik Ajak lah kot untuk throw kita punya tajuk dalam siri podcast kali ni. Okey. Sebenarnya kita ada tawarkan satu geran lah, geran pendidikan, geran pendidikan tinggi namanya. Kita sikatkan dengan JPPT. Sebenarnya kita nak ambil semangat itulah, semangat untuk kita bersama-sama dengan IPT, IPT dalam negara kita, dari segi pendidikan dalam pembangunan jaminan kualiti, future learning, AI dan sebagainya. So kita ambil spirit itulah, kita menawarkan geran penyelidikan pendidikan tinggi ataupun GPPT itulah. Sebenarnya untuk MQA kita ada dua geran. Dua geran sebenarnya yang kita tawarkan. Satu yang pertamanya yang dalam MQA sendiri. Ini terbuka untuk kepada pegawai-pegawai kita lah. Satu dalam memang tertutup lah untuk pegawai MQA. Itu pegawai MQA saja. Tetapi pegawai kita boleh buat pendidikan itu bersama dengan penyelidik di luar. Boleh, sebabnya kita terbuka benda tu, walaupun hanya untuk pegawai saja, tapi dia boleh dengan permohonan tu memang kena pegawai, daripada pegawai lah. Co-researcher boleh ambil daripada IPT kita lah. Betul. And then untuk yang kedua adalah luaran lah, kerana luaran. Yang ni terbuka kepada semua, termasuk UA ke, IPTS ke, Politeknik ke, agensi kerajaan, mana-mana kita terbuka. Cuma kita ada dia punya tema dia lah. Kalau rasa kena dengan tema dia, boleh mohon. Kita terbuka untuk pada semua lah. Cuma tadi macam saya cakapkan, kita ni kalau ikutkan function kita tak boleh larilah jaminan kualiti. Cuma kenapa kita masih lagi menawarkan macam geran dan lebih luar biasa saya rasa je pendidikan pula. Apa kaitan dengan MQA kan secara amnya? Okey. Rancangan Strategik 2021-2025 memang ada disebut dalam tu. Kita perlukan satu, kita venture, kita cuba-cuba je CCJ ni, kita cuba untuk luaskan kita punya dia punya cakupan tu kepada penerbitan. Pada masa tu dia sebut tentang kajian dan juga penerbitan. Tema dia pembelajaran masa depan. So kita cuba garapkan benda tu dan kita tengok kesesuaiannya, dan kita pengurusan MQA decide why not kita cuba untuk buka satu geran pada masa itulah. Yang fokusnya tentang jaminan kualiti. Hasilnya pada masa tu kita rasa kita boleh terbitkan dia sama ada sebagai polisi, garis panduan, penerbitan yang boleh dibaca atau dicapai oleh mana-mana IPT dalam dan luar negara lah. Itu asalnya. So grant tu oleh MQA buka kepada orang luar. Ya, dan betul. Ni ada macam proses bidder ke? Bidder dia kena apply ke? Okey, setakat ni kita buka kita macam ni, kita buka sekali and then kita habiskan satu term dia, tempoh dia, lepas tu kita buka balik. So the first dengan berapa amount tu buka sampai habis, lepas tu baru kita buka lah. Sebabnya untuk manage geran ni perlukan masa dan juga tenaga jugalah. So kita ambil pendekatan, kita siapkan satu tempoh yang kita rasa boleh di-manage oleh penyelidik. Contohnya tahun 2022 kita buka, kita bagi masa 2 tahun untuk siapkan. Lepas tu selepas habis tahun 2024 kita buka satu lagi, baru tu 25 lah kita buka untuk the second one lah.
So first cycle tu buka dah tutup, dah habis, complete lah. Maksudnya dah complete, dah habis. Kita dah dapat lah kan siapa yang dah dapat. Masa tu kita buka tahun 2022 tu 5 yang berjaya kita pilih. Dana dia maksimum RM50,000 untuk satu cycle tu, satu penyelidikan. Okay. So kita sediakan 5 pada masa tu. Tajuk dia tentang pembelajaran masa depan dan juga pendidikan fleksibel lah. Kita habiskan pada tahun 2024. Tahun 2025 kita buka satu lagi yang baru kita buka sebenarnya. 3 topik kita ambil. Pada masa tu kita ambil AI lagi kan ni tahun ini baru tahun ni kan. Baru tahun ni kita buat pemilihan dan sebagainya. Kita ada 3 topik pada masa tu, AI, green curriculum dengan future TVET lah. So peruntukan masih sama. Okay. RM50,000. Cumanya kita ambil lebih banyak lah. Sebelum ni 5, kita buka sehingga 7. So kita ambil 7 UA dan juga IPTS yang berjaya. So kita jangkakan yang ini lebih pendek. Sebelum ni 2 tahun, sekarang ni hanya setahun. So kita jangka yang tahun 26 kita akan siap. Ke 7 tu. Ke 7 tu. Dalam 7 tu maksudnya 7 grant dia punya maksimum RM50,000. Bukan satu grant bernilai maksimum RM50,000. So satu grant bernilai RM50,000. Bukan semua kan. Okay. So satu grant maksimum dia RM50,000. So kalau 7, itulah dia punya. MQA peruntukan sekitar itu. RM350,000. RM350,000. Satu inisiatif yang sangat baik lah untuk kita punya, dan impak dia saya rasa yang tengah berjalan ni kita boleh katakan tengah berjalan lah, maksudnya halfway through ke. Macam mana yang lepas tu dia punya impak tu? Okay, impak dia kita rasa dia memberikan satu impak yang baik kepada bidang penyelidikan dan juga jaminan kualiti lah. Even daripada 5 penyelidikan tu, ada 8 persidangan yang telah kita penyelidik telah bentangkan dalam, maksudnya penerbitan publication. Dia masuk persidangan. Kemudian kita pun diterbitkan juga dalam 8 jurnal dan juga proceeding. Okay. Selain pada tu 5 kajian tu yang telah selesai tu, kita sebenarnya dalam proses untuk penerbitan MQA. Kita buat penerbitan juga sebab tadi kita punya penyelidikan sendiri, dan insyaAllah pada Disember ni dah boleh diakses di laman web MQA. Kami lah, laman MQA lah. Ya, betul. Dan kalau tengok saya rasa untuk kepada penyelidik di IPT, ini merupakan lagi satu platform. Ya, sebab kita faham di IPT memang banyak dana disalurkan. Cuma macam Cik Ajak cakap lah, kita punya tema dalam kita punya memilih yang ni. So the next question tu Cik Ajak, saya rasa semua pun nak tahu macam mana kita buat satu pemilihan tema tu, dan yang kedua macam mana kita sort. Saya rasa application tu mungkin Cik Ajak adalah data tu kan. Ya, betul. Mungkin ramai yang apply. Macam mana kita dapatkan ini 7 je, ini top 10 contohnya. So untuk tahun 2022, bila kita buka tu sebenarnya, masa first kita buka tahun 2022 tu, kita rasa macam wah, ada ke tak ada orang nak kan. Tapi tu kita dapat 200 permohonan pada masa tu. First time buka. Masa tu bulan puasa. Okay. Dah raya tu kita memang terkejut tengok deadline tu memang tight. Kita bagi masa sebulan je untuk orang masuk. So kita dapat 200 permohonan pada masa tu. Untuk kali kedua ni dia naik hampir 2 kali ganda lah. 400 permohonan kita dapat. So even dari segi tu, even sekarang ni pun masih lagi orang tanya, orang email, boleh tak lagi untuk masuk semua ni mohon untuk menikah, walaupun kita kata dah tutup. Sambutan luar biasa ni. Memang luar biasa, sebabnya dia orang cakap ada signifikan dengan apa yang mereka tengah buat kajian dan juga harapkan. So dia orang kata kalau boleh nak lah benda tu kan. So kita kata kita dah habis, so boleh try lagi insyaAllah pada tahun 2026 kita punya yang seterusnya kalau ada lah kan. So itulah. And dari segi pemilihan tajuk tu, kita biasanya kita bincang dengan pengurusan tertinggi, dia orang akan decide. Kita juga tengok dari segi apa fokus dalam jaminan kualiti pada masa ini di luar negara, betul. Supaya kita tidak lagi daripada apa yang sepatutnya lah. Dan kita ada beberapa saringan yang kita lakukan. Dari segi pemilihan, of course kita akan ambil panel daripada luar yang dalam bidang
yang telah kita mana kenal yang pasti. kita tetapkan lah kan. Tetapkan. So panel akan nilai dulu dari segi documentation dan sebagainya berdasarkan rubrik kita. Kemudian kita ada jawatankuasa. Jawatankuasa khas yang kita lantik untuk meneliti geran yang telah dipilih oleh panel, shortlist. Kemudian selepas itu baru dia bawa kepada satu jawatankuasa yang dipengerusikan oleh ketua pegawai eksekutif kita lah, jawatankuasa TAPA namanya. Dan kita semua proposal akan dibaca dan kita akan buat pemilihan serta di situlah pemilihannya dibuat. Dekat peringkat kalau tanya pandangan contoh lecturer lah, pensyarah atau saya tak, yang ni terbuka bukan saja pada pensyarah kot, terbuka pada semua non-akademi apa non-akademi boleh dia datang daripada tadi lah, organisasi dan sebagainya, as long as dia tahu tajuk tu dan boleh rasa boleh dia membuat penyelidikan juga penerbitan ataupun dia fokus tentang apa yang nak yang berdasarkan tema tu, dia boleh memohon. Ni bagus ni untuk kita punya, sebab ya kadang-kadang dekat badan unit quality universiti ni ada pegawai juga dalam tu, bukannya semua bayar akademia kan, so ada opportunity jugalah untuk benda. Cuma itulah kalau kita tengok pada impak tu kan, selain daripada MQA, untuk penyelidik sendiri ada ke macam saya tahu apa recognition ke kita panggil untuk penyelidik yang berjaya dapat ni, apa dia punya recognition daripada MQA lah kepada dia? Okey, dari yang pertamanya sumbangan kepada negara dan juga masyarakat. Betul lah, boleh dikatakan negara lah. Sebabnya besar ni. Sebab dia besar dan ianya akan, sebab dia buat penyelidik tu buat dalam sistem jaminan kualiti. So which is tak ramai pakar dalam bidang tu. Betul. Dan saya rasa impact dia amat besar kepada universiti. Even kita mendapat impact yang baiklah daripada universiti supaya lebih banyakkan lagi input daripada mereka. Mereka memang kalau boleh adakan setiap tahun dan lebih banyak peruntukan yang disediakan oleh MQA untuk bagi untuk mereka, sebabnya untuk dapatkan geran penyelidikan kalau di luar memang sebenarnya hard. Sukar. So kita ambil daripada itulah, so kita cadangkan supaya pihak MQA, pengurusan MQA mempertimbangkan untuk menyediakan geran pendidikan. Kalau boleh setiap tahun lah kot. Kalau boleh setiap tahun kan. Tapi kita tengoklah, kita boleh sama ada kita boleh menguruskannya ataupun tidak akan berdasarkan kekangan semasa. Dan juga saya rasa kena tengok juga trend atau demand jaminan kualiti. Betul. Sebab saya percaya kalau every year berubah tak berapa. Betul. Bukanlah itu yang kita lihat kan. Dia mesti ada satu trend yang kenapa kita nak buat research and so on lah. Betul. Sebab itulah kita kalau boleh geran tu dia sentiasa fresh, dan juga penyelidikan dia buat tu dia melangkaui tahun berkenaan. Maksudnya kita boleh expect apa yang akan berlaku the next 2 years, 3 years dalam penyelidikan, predict ke depan lah. Macam tu dia punya ni dia. Jadi menarik juga ni nak tanya Cik Ajak juga. Tadi Cik Ajak cakap apa plan strategik kita 2021 2025. So kalau ikutkan telah mencapai lah saya rasa untuk kita punya mungkin trust untuk kepada pendidikan ni. Betul. Moving forward Cik Ajak, 2026, 27, 28 ada ke lagi trust ni dalam kita punya? Masih ada. Masih kita tahukan sehingga tahun 2030 tu masih ada. Next saya dah memang akan ada. So akan diteruskan lah, sama ada dalam bentuk pendidikan ataupun mungkin dalam penerbitan dan sebagainya. Kita tengok lah. Moving forward kita mungkin akan ubah sikit dia punya cara pendidikan ataupun cara kita mengolah dari segi peruntukan geran dan sebagainya lah. Tapi buat masa ni kita masih lagi kekal dengan geran tu lah. Maksudnya pengurusan kita pun menerima dan menyediakan betul. Platform ni. Sokongan memang amat baik sekali daripada pengurusan. Tak ada masalah dari segi kewangan dan sebagainya. Tinggal cuma kita untuk menguruskan geran tu saja. Saya faham. Menguruskan tu pun satu. Yalah, bila besar nilai dia, pengurusan dia lagi mencabar. Memang mencabar lah. Sebab dia penyelidik tu pun daripada luar. Kan kita berurusan dengan universiti, kita berurusan dengan orang lain kan. Combination penyelidik tu macam mana Cik? Ada ke tadi saya ada tanya yang macam apa trend tu
bukan akademia ke, atau memang setakat ni solid akademia ke? Tak, dia sebenarnya asalkan dari segi jaminan kualiti, dia tak perlu so boleh combine lah kan? Boleh combine, tak ada isu pun dari segi tu. Dia boleh masukkan apa input selain daripada akademik pun dalam tu, walaupun dia MQA tu nampak akademik, tapi dari segi pengurusan jaminan kualiti saya rasa tak adalah akademik sangat pun. Dia ada unsur lain dalam tu, bukan setakat kurikulum dan sebagainya. Dia ada unsur pengurusan, dia ada jaminan kualiti, dia ada dari segi pentadbiran dan sebagainya. So saya rasa tak ada isu dari segi tu. IQA unit di dalam universiti pun boleh ya, betul. Boleh. Setiap universiti ada dia punya IQA kan. Boleh. Dia memang boleh lah untuk yang ni. Jadi kalau kita tengok untuk yang hari ni, tadi bila kita kongsi-kongsi, sebenarnya kita tak bagi tahu lagi apa tajuk kita. Iya ke? Kita saya pun tengah fikir kan. Kita so saya kena sebelum kita tutup lah sekali kan. Saya rasa dia punya paling impact tu ialah sebenarnya kita nak highlight ialah dana impian pendidik. Sebab macam tadi Encik Ajak pun ada cakap lah, memang betul banyak grant di luar sana, tapi cabarannya ialah untuk dapatkan grant tersebut. Bidding sangat-sangat tinggi, dan uniknya MQA sendiri ada mengeluarkan satu grant walaupun dia berfokus pada jaminan kualiti, tapi dia punya kriteria luas, dan juga adalah tema-tema je. Cuma kalau mereka nak dapatkan info dekat mana itu boleh dapatkan info berkaitan grant ni? Okey, grant ni kita akan buka iklan sebenarnya dalam website. So website MQA kita akan ada iklan tu, so rajin-rajin lah tengok website. Kita pun biasanya yalah kita website sajalah kita punya, kita tak ada lagi hendak website dan juga media sosial MQA media sosial kita pun ada biasanya akan masuk ke dalam tu. Cuma yang penerbitan tadi dia mungkin ada dekat website, dekat mana? Penerbitan akan ada dekat website. Ada dekat website. Kita pun ada hard copy nanti kita akan keluarkan. Jual lah, kita jual. Saya rasa buat masa ni tak lah, kita tak jual. Kita akan bagi kepada mana yang kita telah kena pastilah kan. Betul. Kalau kita tengok input kan daripada majority of public lah, orang awam mengatakan memang website kita ni lengkap. Betul. Website kita lengkap dengan pelbagai benda lah. Cuma mana nak dapatkan dia tu. So mungkin nanti our team akan bantulah mana nak klik dekat pendidikan ke dekat apa. Dia ada publication. Betul. So dalam tu adalah. So dengan itu saya rasa terima kasih sekali lagi Cik Ajak, perkongsian yang sangat bermanfaat. Dua benda iaitu grant pendidikan ni available untuk pihak luar, terbuka kepada pihak luar, dan juga dalaman. Ini pun satu galakan yang perlulah untuk kita warga-warga MQA ni kan kalau nak apply. So dengan itu insyaAllah kita jumpa di episod podcast CCG yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ajak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.